Welcome back to Autogate Panorama. Lexus LX 700H 2026 dibina untuk memenuhi dua jangkaan yang sangat berbeza pada masa yang sama. Di satu pihak, ia menawarkan pengalaman tenang dan mewah seperti yang dijangkakan daripada sebuah SUV flagship. Di pihak lain, ia kekal sebagai mesin off-road sebenar yang mampu meninggalkan jalan berturap tanpa ragu. Versi hibrid ini tidak direka untuk mengejar gaya agresif atau karakter sporty. Sebaliknya, ia memberi tumpuan kepada kekuatan, keselesaan dan kemampuan senyap, menjadikannya sesuai untuk perjalanan jauh di lebuh raya serta pengembaraan luar yang mencabar. Harga bagi Lexus LX 700H 2026 mencerminkan kedudukannya sebagai SUV mewah kelas tertinggi. Harga permulaan ialah $116,685 Amerika Serikat, manakala versi lengkap dengan semua pilihan boleh mencecah $142,450 Amerika Serikat, bergantung pada trim dan option yang dipilih. Pembeli boleh memilih daripada beberapa trim yang membezakan dengan jelas antara keselesaan mewah dan kemampuan off-road, membolehkan kenderaan ini disesuaikan dengan gaya hidup berbeza tanpa kompromi. Di bawah hood, LX 700H menggunakan sistem hibrid yang menggabungkan enjin V6 3.4L twin turbocharger dengan motor elektrik. Gabungan ini menghasilkan 457 kuasa kuda. Kuasa dihantar melalui transmisi automatik 10 kelajuan dan sistem pacuan 4 roda sepenuh masa. Salah satu kelebihan utama sistem hibrid ialah keupayaan bergerak pada kelajuan rendah menggunakan kuasa elektrik sahaja, sangat berguna ketika melalui laluan off-road teknikal di mana kawalan throttle yang lancar dan tepat sangat penting. Walaupun saiz dan beratnya besar, LX 700H tetap yakin dan stabil di jalan raya. Pecutannya lebih kuat berbanding versi bukan hibrid dengan catatan 0 hingga 60 mil per jam sekitar 5.5 saat. Peralihan antara kuasa elektrik dan petrol berlaku dengan sangat lancar, mengekalkan rasa premium yang diharapkan daripada sebuah SUV mewah. Kualiti tunggangan ditala untuk keselesaan dan bukannya pemanduan sporty, menjadikan LX 700H lebih sesuai untuk perjalanan jauh berbanding selekoh tajam. Bagi pemandu yang benar-benar mementingkan kemampuan off-road, trim Overtrail adalah pilihan paling ekstrem. Ia dilengkapi kunci diferensial depan, belakang dan tengah, plat pelindung bawah, suspensi udara boleh laras, serta tayar semua jenis permukaan pada rim 18 inci. Trim ini juga menampilkan inverter AC 2400W yang membolehkan kenderaan digunakan sebagai sumber kuasa mudah alih semasa berkhemah atau perjalanan jauh. Pembeli yang tidak memerlukan kelengkapan ekstrem ini mungkin lebih menyukai trim luxury kerana ia menyeimbangkan kemewahan dan kemampuan tanpa penekanan off-road yang berlebihan. Penjimatan bahan api memang wujud berbanding model standard, tetapi tidak terlalu besar. Berdasarkan data sebelumnya, LX 700H memberikan sekitar 19 mung di bandar, 22 mung di lebuh raya, dan sekitar 20 mung gabungan. Angka ini menunjukkan peningkatan kecekapan tanpa mengorbankan kuasa. Keupayaan menunda juga kekal kuat dengan kapasiti maksimum 8.000 pon, sesuai untuk bot, trailer atau peralatan rekreasi. Di bahagian dalam, LX 700H menonjolkan keselesaan dan hasil kerja premium. Tempat duduk hadapan luas, menawarkan pemanas, pengudaraan serta fungsi urut standard. Kebanyakan trim mempunyai kerusi baris kedua 3 tempat duduk, manakala versi ultra luxury menggantikannya dengan 2 kerusi kapten yang boleh direbahkan dan menghapuskan baris ketiga. Walaupun cantik dan mewah, konfigurasi ini sedikit mengurangkan ruang kaki. Baris ketiga pada trim lain memberikan ruang atas badan yang memadai, tetapi ruang kaki agak terhad kerana komponen mekanikal di bawah lantai. Dari segi teknologi, ia moden dan tersusun kemas. Skrin sentuh 12.3 inci mengendalikan infotainment, disokong oleh paparan instrumen digital dan skrin kawalan iklim berasingan. Penyambungan telefon pintar tanpa wayar adalah standard bersama pengecas tanpa wayar dan sistem audio premium Mark Levinson sehingga 25 pembesar suara. Secara keseluruhan, Lexus LX 700H 2026 menawarkan gabungan mewah, ketahanan dan keyakinan senyap yang seimbang. Ia direka untuk pembeli yang mahukan keselesaan tanpa melepaskan kemampuan sebenar sebuah SUV lasak.